Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya live dari Singapura dan hari ini saya ada urusan dekat sini dan kebetulan saya berpeluang untuk berjumpa dengan ada meeting dengan rakan seperjuangan saya iaitu Abang Abu. Apa khabar Abang Abu? Baik, Alhamdulillah. Abang Abu adalah dikenali sebagai mekanik wang dan dia specialize di Malaysia dan Singapura. Dia antara orang yang saya kenal many years ago yang banyak membantu dan mengajar orang tentang bagaimana nak menguruskan duit. Sebab isu dia, ramai orang ada duit, tetap orang kerja atau dapat buat bisnes. Bukan banyaknya duit yang kita ada, tapi kadang-kadang bermula dengan macam mana kita uruskan duit. Jadi lepas tu saya pagi ni saya cakap apa kata kita sharing dengan siapa yang nak belajar sedikit tips dengan Abang Abu macam mana nak uruskan duit ataupun sedikit tips daripada Abang Abu. Sebelum tu Abang Abu, Abang Abu adalah seorang yang sangat tak maaf saya tak bawa seperti tripod, saya pegang sendiri. Abang Abu adalah seorang yang yang saya kenal terlibat dalam macam-macam bisnes. Tapi satu benda yang Abang Abu buat seperti saya, kita suka nak share balik. Betul. Apa yang kita belajar dan apa yang kita pengalaman kita. Kita belajar banyak pada jatuh. Betul. Okay, banyak jatuh dan gunakan. Lepas tu kita ajar orang lain dan kongsikan dengan orang lain. Menjadi inspirasi. Sebab benda tu tak ada ramai orang buat. Ramai orang berjaya, kaya, banyak duit. Lepas tu buat hal sendiri kan. Jadi kita tak nak benda tu berlaku sebab kita pun pernah susah. Jadi Abang Abu boleh tak abang share apa yang Abang Abu buat sekarang dan turning point you? Sebab Abang Abu ada kisah. Abang Abu ni dulu, Abang Abu sepatutnya dah meninggal. Tak ada. Tak betul. Abang Abu sebenarnya patutnya dah meninggal. Umur 18 tahun. Umur 21. 21 tahun Abang Abu pernah terlibat dengan kemalangan. Ya. Daripada Johor nak pergi ke Penang. Hantar Adik dia belajar. Kemudian meninggal, mak dayah meninggal dalam kemalangan tu. Abang Abu collapse. Jadi orang sayur. Jadi Abang Abu boleh share sikit tak very quickly? Right, ya. Itu adalah turning Tentang point Abang Abu, sebenarnya. So Abang Abu sedang menjalankan beberapa perniagaan, antaranya manpower agency dan juga real estate investment sikit, and also money changing dengan saya punya family. Kejap nak cakap Abang Abu bukan orang Bangladesh Okay. So kena cakap tu. Betul. Kata Bangla mana lah dia ambil. Ramai orang yang memang Abang Abu susah. Abu Ayyubul Al-Ansari. Abu Ayyubul Al-Ansari. Bukan Bangla. Okay, betul. Okay, so itu yang pun saya buat. Abang buat money changer, property dan juga manpower agency. Kita ada training and consultancy. Dan memang saya sangat teruja untuk dalam training and consultancy sebab saya rasa itu adalah jiwa saya. Dia banyak berikan saya macam sesuatu yang saya tak boleh dapat di lain-lain perkara, dan dia juga adalah satu benda yang saya boleh bagi balik pada mak dan ayah saya. Itu satu tujuan kenapa saya terus melakukan perkara ni, alhamdulillah. Dan of course Dr. Azlan sebagai adinda dan yang saya cintai, adik muda remaja yang saya cintai lah, and bagi saya banyak peluang untuk terus berkongsi ilmu yang saya ada ni. Jadi sekarang memang itulah tujuan hidup saya, untuk bagi tahu orang betapa pentingnya ilmu kewangan ni. Betul. Sebab masa saya dalam keadaan transition daripada tak ada apa, tak ada duit dan sebagainya, paling saya susah adalah duit. Macam mana nak dapat duit? Macam mana? Dan Mabu, isu tadi kita bercakap belajar macam mana tinggi pun, mungkin belajar sampai doktor PhD ke apa benda dia buat sekalipun. Betul. Belum tentu dia tahu uruskan duit. Betul, sangat terbukti. Belajar accountant pun belum tentu dia tahu uruskan terbukti duit. Sebab ini bukan cakap apa, dalam kelas-kelas saya pun ramai yang actually berpelajaran tinggi dan mereka mempunyai ijazah yang luar biasa. So dia duit ni bukan berkaitan dengan sekolah tinggi atau tidak? Tidak. Abang tak sekolah mana sampai langit? Tak ada. Saya punya SPM je. SPM sajalah yang saya belajar. Pengalaman tu lebih penting. Sebab pasal duit ni dia bukan macam belajar dekat sekolah. Dia macam buat basikal. Basikal ni you tak boleh belajar pakai duduk sekolah tengok whatever teori tak boleh. You kena naik. Sama juga dengan kewangan. Jadi tapi nak naik kewangan ni dia berbahaya sebab dia mempunyai risiko yang tinggi. Sebab tu cara kaedah kita mengajar ni untuk anda kata orang tu dapat merasai dalam satu simulasi. Itulah yang boleh abang bagi macam satu abang Abu akan buat satu event besar di PWTC. Bridge That Go That. Bang Abu terlibat dengan projek cash flow besar-besaran, di mana dia kumpul beberapa ratus orang, dia buat Malaysian Guinness World Record pun nak naik insya-Allah. Dia nak bawa, saya sokong, saya suka nak bawa kefahaman tentang kewangan. Betul. Dekat sekolah kita belajar pasal geografi India, geografi Nepal, tapi kita tak belajar tentang kita tak belajar duit. Padahal kita tak kita belajar kita dapat duit. Betul. Duit kita bocor. Betul. Asasnya tak tahu nak uruskan. Boleh tak Abang bagi macam dia orang ni 3
kelima tips penting. Asas utama apa kita nak buat dengan Asas- duit ni? Jangan belanja. Asas Kita tak utama boleh belanja. Boleh belanja. Okey. Dia boleh belanja. Dia saya bagi benda yang sangat betul. Get rich dong. Saya punya get Konsep, rich. The okey. formula get rich. GET. GETRICH. Itu sangat penting untuk kita berjaya dalam kewangan. Pertama sekali G ni, get up early. Bangun pagi. Betul. Saya sokong. Ini sangat penting. Saya sokong. Rezeki Bangun lagi. pagi. Sebelum matahari terbit kita dah bangun. Tunggu benda tu. Itu sangat penting. Tunggu rezeki sampai. Yes, exactly. Itu G. E, earn more than you spend. Earn more Than you spend. Saya ajar. Awak boleh belanja 10,000. 20,000 nak Buat belanja 10 boleh. juta. 30,000 sejuta nak belanja boleh. Tapi make sure you make Earn more. more. Buat duit banyak. Yes. And then you spend, okay? Dia bukan spend sikit-sikit tak, spend banyak tapi buat duit banyak. So Okay. itu earn more than you spend. T, train yourself one financially valuable skill. Maksudnya jangan kita hanya mengharapkan satu benda saja. Jangan kita duk bekerja nak mengharapkan kaya atau Ulang balik, train yourself. train yourself one financial valuable skill. Belajar tentang Satu benda skill. yang boleh buat duit. Yes. Contohnya social media. Betul. Contohnya saham. Contohnya property. You kena ada satu lagi skill. Tak boleh mengharapkan satu benda saja. You kena belajar satu benda skill baru yang boleh buat duit. Betul. Bercakap buat duit. Betul. Mengajar orang. Apa satu skill yang boleh buat? Orang boleh buat duit banyak cara. Yes. Bukan setakat pakai IDEO. Yes. Pakai tangan. Yes, You know, macam benda kepakaran, Betul. accounting, Exactly. Background mungkin dia nak engineering boleh Yes, guna. exactly. Instead of dia kerja, dia boleh buat part time. Yes. Untuk consult orang lain. Yes. Okay. So you Right? must train yourself one Ada satu financial skill. Yes. Satu skill yang boleh buat duit. R, resource network. Kena kenal orang. Betul. Orang Circle yang of genius sebenarnya. Yes, circle of Siapa genius. kawan kita? Yes. Kena kenal orang. Orang yang bersumber. Kawan dengan mangkuk jadi mangkuk. Mangkuk Ayun lah. Itu pergi seminar kawan dengan orang-orang tu. Jangan mengutuk orang. Baru you faham apa benda yang sebenarnya. Jadi resource. Sebab dalam perjalanan je kaya ni, network ni paling penting. Dia network. So sentiasa build the resource. Dengar pula tangan ni. Okay. Tahu saya pegang. Teruskan. Lagi satu Ini I. paling panjang. I apa saya Tak pegang. apa. Ai. Yang I, tulis tu. invest. Mula belajar untuk melabur. Jangan duk simpan. Mentang-mentang abang pun suruh simpan. Melabur handphone boleh tak? Boleh. Sebenarnya melabur Kalau handphone bermanfaat. kalau tahu. Kalau bermanfaat. Sebab hari ni handphone boleh buat berjuta. Dengan hanya duk handphone boleh kalau you tahu tapi tak gunalah beli untuk Pakai hanya Nokia Torchlight boleh suluh waktu malam. Okey, lagi. invest, belajar invest. And C, charity. Jangan lupa untuk Betul. memberi. Jangan Mesti. lupa untuk beri. Mesti. Itu adalah Mesti sedekah. ada duit tak ada duit jangan cakap. Beri saja. Sebab last Beri kali saja. bang, duit kita buat banyak-banyak. Kalau kita mati kita bawa, kita ada duit tu, jiran kita ada share. Betul. Dalam bahagian Okey. ni, bahagian harta, jiran ada hak Ada atas hak. harta kita. Tetapi yang kita bagi tu, insya-Allah InsyaAllah. adalah harta kita kat sana. Betul. Definitely. Jadi charity Dan kunci tu. keberkatan. Itulah doktor baik, saya baik, ramai orang memang Semua orang charity. berjaya saya kenal, semua cakap benda yang sama, Charity. buat benda yang sama. Kena bagi. Jangan takut untuk bagi. Dan akhir sekali H ni, jadikan nanam ni habit setiap Habit, hari. sikap. Janganlah hari ni dengar saya dengan Dr. Azizan dengar. Oh, seronok besok dah. semangat. Baru tak buat. Besok tak buat. Jadi jadikan habit every single day. Jadi ini benda yang saya nak sampaikan dalam masa yang singkat ni supaya anda duk fikir like untuk dapatkan apa yang kita bincangkan tadi. Dan InsyaAllah. of course mekanik wang 7 hari bulan November memang saya Abang Abu ni orang panggil dia mekanik wang. Mekanik You wang. ada mekanik kereta, mekanik macam-macam. Abang Abu ni mekanik wang. Mekanik wang. Insya InsyaAllah. Okay, Abang Abu, terima kasih banyak. Alright. Abang Okay. Abu ada sesi kompetisi. Namanya Richard Product Cash flow. Workshop game. cash flow. It's a very good game lah bagi saya kalau you nak belajar macam mana nak improve kewangan. Isu dia macam mana nak tak kerti urus. Betul. Kan? Disiplin tak ada. Exactly. Tak faham macam mana nak spend. Betul. Mana patut buat. pelaburan macam Especially mana. dalam keadaan ekonomi sekarang. Betul sangat. Kan? Dia Betul tak sangat. faham. Anyway, alright, saya harap anda belajar sesuatu dan dapat manfaat. Okay, Abang Abu? InsyaAllah. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright.